Terengganu Marathon 2026 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2020 Ha, Semu, faham tak benda yang Mak Yu kata? Tak faham? Aku pun tak faham. Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak ajak korang semua pakat-pakat register event TM26. Apa tu TM26? Tak lain tak bukan Terengganu Marathon yang akan berlangsung pada 1 dan 2 Mei 2026 bertempat di Kompleks Sukan Negeri Gong Badak, Terengganu. Daftaran telah pun dibuka pada 25 September hari tu. Jadi korang, jom kita ramai-ramai daftar untuk memeriahkan event ni nanti. Jom! Macam biasa, kategori yang dipertandingkan adalah full marathon, half marathon, 10km dan 5km race. Lain dari itu, bagi ibu-ibu atau ayah-ayah yang nak beriadah bersama anak-anak tu, kita juga ada kategori 2km dan 1km. Korang berjalan je guys, jangan risau, mesti sampai punya. Untuk hadiah pula, korang boleh tengok sendiri hadiah-hadiah sangat-sangat lumayan, okey? Dan yang paling kita nantikan adalah hadiah utama Lucky Draw, iaitu wang tunai berjumlah RM100,000. Okey korang, jom kita bersama-sama melangkah sejarah menjulang langkah di Terengganu Marathon 2026. See you guys. Melangkah sejarah.